Kak rasa baju macam ni okey tak untuk zaman sekarang? Kenapa lagi apa? Weh. Okey, kita dah sampai ke JBR. Konten malam ni kita nak buat apa ya? Kita nak cari baju. Kita nak cari baju. Kita tak ada baju. Kita miskin. Kita miskin. Ya Allah, hai raya-raya ni tak ada baju ke? Cari baju murah. And target kita nak take budak-budak Gen Z. Gen Z 2025. Orang kata 5 feet starboy lah. Bukan minat-minat rempit. Bukan tis luar lah, bukan tis luar. Jangan jaga kuat. Sini takut kena pukul. Aku rasa daripada dulu aku sampai perahu tak pernah turun pun. So kalau kau aku rasa kereta pakai seluar baggy lah. Seluar baggy. Sekarang aku pakai seluar office. Fit baggy. Music video. Music video. Still checking on the set, still a city on the map, still I'm cutting off the rest, still the marsh I'm. Here we go man. Next music video kita kecil seluar baggy. God damn. Kau ni lah. Kalau mesti tengok. Korang tahu tak JBR ni kau rasa murah ke mahal? Tolong komen sikit. Kau rasa kat sini ada hidden gem ke? Hidden gem. Alamak. Tapi aku rasa style zaman sekarang ni dah memang suar baggy tu. Macam ni kan style tu. Macam ni. Tapi tak pakai baju lah macam ni je. Boleh. So kita takkan balik selagi tak jumpa baju kan. Percaya tak dekat dalam ni ada gambar roh bapak aku. Ni bodoh. So sekarang kita kat section lelaki. Yeay. Tak, sekarang ni aku nak cek baju dulu. Sumpah lah, kalau kau nak smart kan, cek baju macam ni tu. Okay, let's say macam ni kan. Aku pakai. Lepas tu kau pakai seluar kargo. Tak, seluar kargo pun payah gembang lah. To be honest, untuk orang kurus memang aku rasa long sleeve lah. African style. Ini penagih bodoh, gentle dekat LA jalannya sini lah, banyak penagih ni. African style. Oh damn. I like you man. Ui. Ui lawa dah. Okay, ni aku suka. Gentle, aku suka ya. Yang orang sikit mata aku suka. Dah pupuk ikit je. Apa benda? Outfit Bangla. Ini bukan baju yang buat tar jalan ke? Malam-malam kat highway. Ini kecil sikit yang paling bersih lah so far. So kau try Okay. Buka beg tu dulu. Tak. Wah, excited. Aku nak terus. Pakai kau. Buat biru. Bodoh. Betul tu. Aku jumpa baju PBSM bodoh kat sini dulu. Ni dah apa hal ni? Samsung. Allah buat. Kau macam jual kebab ke tu tak? Gentle. Ni Jawatan Agama Islam. tak, sekarang kita nak cari baju untuk perempuan suka ke tahu tak? 2025. Kau rasa perempuan suka ke baju-baju macam ni? Perempuan suka Trump, kau nampak? Yang aku tahu dia baggy, lepas tu seluar pun seluar kotak panjang. Macam ni. Angkat lah, RM5 je. RM5. Okey ni, okey. Kau ukur belakang ya? Tak, tengok bahu. Untuk Ya, seluar. Suggest kalau dapat carpenter pen lah. Ni tu seluar ringan gila tu. Tengok. Kain good dah. Macam Japan punya vibe. Kena lah, jangan tak dia balik. Kau pegang lah. RM5. RM5. Nak cari seluar baggy. Kita pergi dekat big size item. Big size item. Sebab pinggang kita kalau kau dah bagi kita pinggang tak? Pakai. Alamak je. Tak cukup gembang. Okay, lepas kau carikan untuk aku carikan untuk kau lah. Rental. Iyalah guys. In the actuality. Okay, ni harga berapa? Kita tengok. Okay, 18. Yeay. Kena. Jom, pergi fitting room. Rental lah. Trust me, brother. Jangan seluar jatuh. Jangan. Besar budak seluar ni. Jadi bodoh dan kau ingat kita. Alamak. Bodoh lah jadi. Lipat kat sini. Kita pakai tali pinggang. Okay. Buka balik. Saya gentai. Okay. Kalau masuk sebelah boleh? Sebelah boleh. Wey. Tapi lipat ni. Kau ingat aku boyfriend. Aku decide aku tak nak tukar. Oh my god. Aku pakai full set lagi.
Kita aku tak ada baju. Tak ada. Aku kecilkan untuk kau. Macam tu lah. Okay, sekarang kau pegang aku pula, biar aku cekkan untuk kau. First aku nak tahu ciri-ciri kau nak macam mana. Aku nak Sulaska. Aku nak tahu ciri-ciri target kau, target audience kau. Kau nak India ke, Amoy ke, Pakistan Go ke? freestyle. Freestyle punya? Tak, maksud aku perempuan tu Laki pun jalan. Laki pun jalan? Laki yang jalan Laki pun suka Laki pun suka. Ni serius stoknya. Okay, first of all, yang laki pun suka Laki suka ni kot perempuan universal. Sebab jin ini tahun 80-an sejarah. Aku dah banyak jin bodoh. Kita banyak waktu. Esok kerja tak? Tak kerja kan? Kau tak kerja esok kau relax lah. Alamak. Aku yang pilih sekarang ni. Aku yang pilih. Babi aku pilih. Lu relax lah, lu relax. Okay, sebab kau cakap universal. Aku tak judge. Aku tak judge. Zaman sekarang kau nak cross desire pun aku tak kisah. Sebab zaman sekarang ni orang suka warna merah-merah. Dia dah berpeluh. Aku dah start tak seronok. Ya, aku tahu. Ayo, aku suka warna merah bro ya. Aku suka warna merah. Gentle. Ini angin senang masuk. Macam telur aku. Bila kau bawa motor, kalau kau sagat ke apa ni, protection dia kau tahu tak? Okay, aku rasa style. Tak nak please. Okay, this why. Aku nak check dia punya partner. Kau nak laki perempuan. Sebab kau cakap laki perempuan. Okay, so memang dia punya jarak tu makin besar. Aku nak awet Korea. Sekejap. Kau nak tengok nak awet Korea, muka macam ni. Jadi all money. Boleh lah ambil satu. Okay, dah cukup. Nah, baju sana, jom. Universal orang suka pakai jaket je. Sebab lelaki perempuan semua suka jaket. Alamak, dia melekat. Dia melekat lah, bang. Dia melekat lah tadi. Aku gatal di situ. Ini lawa tu. Ni to be honest memang lawa. Ini bukan main-main. Bukan main-main. Ni serius lah. Sebab kau nampak? Dia macam Asia dia punya music video tau tak? Kau cakap kau nak Korea. Ni lah dia polis Korea. Kalau dia minta tolong, kau pergilah tolong. Sweater lah macam ni. So macam ni bagus dia. Aku tahu kau tak bersukan. Bila kau pakai baju macam ni, kau boleh cong perempuan dengan lelaki. Bodoh, masalah ni seluar. Actually style lah. Jom. Lajulah sikit, ya Allah. Hai. Tak nak. Jangan paksa aku. Gentle. Yang ni aku tak main-main. Serius. Kau muka aku. Serius tu? Muka aku serius macam tu. Bro! Apa besar dia? Tapi setelah baru kau tengok kaki kau. Nampak ni aerodynamic pun. Senang nak mencelah lah, bhai. Kat aku ni. Style lah, bhai. Gentle. Tak, yang ni better lah. Yang ni enak ayah. Kau macam orang tu pergi clubbing kau tahu tak? Tak, kalau kau nak vibe Korea ni kena lah. Gentle vibe Korea. Sedih anjing. Ya. Tak ada lah, okey lah. Budu fit dia nampak. tapi baju okey kan? Tak, tapi seluar okey lah. Seluar okey lah, okey. Seluar ngam. Betul-betul pakai seluar ni ke? Bang, tengok mana rosakkan troli JBR bang. Sekarang kita nak cek baju untuk kau kan? Perfect lah. Kau cari baju meja kan? Meja ke Meja. Aku dah complete. Dah. Dia dah mana nak cari pun sebenarnya. Dia buat lepas syarat je ni sekarang. Oh yo. Pilas dia. Sekarang kau nak salah siapa kalau baju badan kau besar? Kau nak salahkan siapa? Hei, kau nak salahkan siapa? Bang, kutip. Gigi dah mal. Kau jangan. Kau satu lagi. Okay, aku tolong. T-shirt lah. Okey, aku dah nampak. Aku dah nampak. Kau pakai lah kat sini, bukan orang tahu pun. Tak ada orang tengok pun.
Jangan, kalau aku buka baju lucah. Habis baju kau tak lucah. Baju sikit punya rainbow lah, bye. Let's go. Yeah, I like it, bro. Betul lah, bye. Alah. Okay, aku nak buat birol. Kau tengah-tengah lah, aku nak buat birol. Finally kita jumpa kasut juga tiba-tiba. God. Oh, damn. Yo, member bukan just pakai baju, pakai fashion. Kasut sekali, bye. Kasut sekali dengan fashion lah. Ini brand apa? Oh, tak nampak. Dia cari Salvatore Ferragamo. Salvatore del Gramo Studio. Ferragamo bapak kau. Dia cakap made in Italy. Tapi sekarang ni semua cakap China je. Tak tahu lah. Kalau kopi pun okey lah. Lawa weh. Lawa. Okey. Oi, ya Allah. Apa tu baju aku? Abang memang kelakar. Abang kelakar lah. Bagi lahir memang kelakar. Jangan relax. Sekali dengan baju kan? Dengan seluar. Nak buka bodoh. Cabut tag lah. Belakang kan? Baju ni dapat. Bodoh. Tag dah tak ada bodoh. Tak ada tag. Dia buat hal. Seluar siap. Seluar ada tag eh. Kaya. Abang rasa style macam ni perempuan zaman sekarang suka ke? Suka? Kalau perempuan tak suka, saya refund balik baju ni. Oh, boleh? Alamak. Finally kita dapat juga baju seluar kita dengan kasut. Total 75 saya 3 set. Terima kasih untuk Shifu kita. Shifu ya pusing belakang. Shifu ya kita. Engkau. Okey, terima kasih ya. Belah bodoh. Kau dah malukan aku. Kau pakai baju gini. Kau nak fashion, aku bagi kau fashion lah. Tapi aku minta maaf kat JBR sebab kita banyak rekod kat fitting room tu. Aku banyak intai kau. Okay, itu bukan satu customer. Kita cakap lawa tak? Lawa. Tak, akak rasa baju macam ni okey tak untuk zaman sekarang? Okey kan? Kenapa akak rasa okey? Okey kan? Serius lah? Serius kan? Okey, masih ya. So mana aku dah dapat confidence tinggi ni. Dah minta nombor lah. So benda ni Orang tu tak selesa bodoh. Awak tak tahu lah. Baru fashion dia tanya. Salah je. So lepas ni kita boleh pergi Bukit Bintang. Kita travel shot.